Hai, Assalamualaikum. Hari ini adalah hari untuk kita berjalan. Hari ini tanpa plan, tanpa persiapan apa-apa pun, just ambil barang, packing barang, terus gerak. Tapi sekarang saya berada dekat pam minyak. Tak ingatlah tempat abang share ke Petron benda lah. So keluar ni tanpa racang. Nak pergi mana? Nak pergi dekat Melaka, bawa family jalan-jalan. Saya saja. Okey, sebelum kita pergi ke Melaka kali ni, isi perut dulu, cari makanan, cari makan-makan yang alas-alas je perut sebelum kita nak sampai. Kita beli dekat anak isteri dia untuk aku minum kopi je. Okey, sebelum nak gerak, isi minyak dulu kat share. Lepas tu siap-siap sekejap, minyak dah penuh, makanan dah tapau siap-siap. Okey, baru boleh gerak dengan aman. Kali ni kami ke Melaka, masih dalam 2 jam lebih-lebih. Mungkin disebabkan keluar daripada KL tu mungkin agak sibuk sikit. Kali ni berjalan tanpa ada plan nak pergi mana-mana pun, just rasa macam nak pergi Melaka. Kali pertama kita singgah makan dulu. Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita berjalan. Ini bukan dekat KL, tapi kita dekat Melaka. Okay, sekarang ni aku dekat Melaka, baru sampai. Sekejap lagi kita sembang. Hai, sekarang aku dekat Melaka. Kedai dia simple je. Daripada jalan besar tu aku google je masuk, datang sini, parking kat bawah, naik je dalam di tepi jalan betul. Kenapa demam ni? Jadi demam. Depan sana tu dia ada kedai. Ya. Kedai Tom Yum. Sudah dia siap kat sini. Okay, makanan dah sampai. Hari ni kita makan sampai dekat Melaka. Daging salai. Daging salai apa ya, Pak? Salai. Ni apa ni? Pucuk ubi tempoyak ke? Salai. Ni apa tapai? Agak berpatutan. Ni semua 50 apa? 57. 3 orang makan. Ni je sebenarnya nak. Jauh-jauh try ni. Kat. Ubi tempoyak.
Lepas kita orang makan, selesai makan, alhamdulillah makanan sedap sangat. Mungkin kita orang pergi tu terlalu awal, kedai tu macam baru buka lah kan, mungkin dia fokus kepada kedai malam, masakan panas dan sebagainya. Okay, lepas makan kita orang pusing-pusing bahagian dekat dalam bandar Melaka ni. Dan agak sukar sikit sebab kereta banyak, parking susah. Ini pun kali yang keberapa je aku pernah datang kat sini, mungkin kali ketiga. Kali pertama mungkin zaman belajar dulu dengan kawan-kawan, kedua pernah datang juga. So pusing-pusing dalam bandar, aku just walk in je mana-mana hotel kan, sebab ya memang tak plan pun nak pergi sini dan tak ada booking apa-apa, terus pergi dan cuba tanyalah ada kosong tak. Kalau ada kosong terus check in. Dan ya, selepas check in apa semua, aku set up barang dulu. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ni jalan-jalan dekat Melaka. So sekarang aku jalan ni travel tanpa plan, tanpa apa, tanpa booking hotel. Just walk in je. Datang tadi, makan, and then pusing-pusing dekat pusing-pusing dekat bandar ni. Cari hotel, walk in je. Malas nak dekat apa. Okay tak? Yang mana? Ambil satu queen je. Satu queen 138 Okay, itu yang bilik tengah bilik tengah. Okay, IC. Oh, alamak. IC saya gambar boleh? Jom kita naik dulu. Lepas tu lepas kita orang masuk check in dekat hotel, kita keluar. Tak nak duduk lama-lama, keluar tengok persekitaran. Tapi masa ni dah hampir nak maghrib dah lewat petang dah. So kita orang pergi pusing sedikit kawasan ni, tengok apa view dekat sebelah. Ada boat. Tapi hotel yang kita orang duduk ni, hotel dia sebelah sangat tepi sungai tu. Tak silap hotel 906. Dari situ murah. Dan tepi tu terus dia ada gerai-gerai masakan panas, apa semua, gerai-gerai kedai. Dekat sini pun ada kedai-kedai hipster kan, kopi lah, kampung kok banyak sangat. Ada kawasan ni ada tempat point untuk nak naik bot. Aku ada juga nak naik bot, tapi ya dah lewat petang. Kita orang jalan sikit depan, tengok view gelap kan. Tengoklah dekat video ni pun nampak dah gelap kan. Lampu semua dah on. View tu macam lawa. Aku sangat suka Melaka ni, bukan sebab dia ialah jam tu satu hal. Sempit, kawasan ni sempit, tapi dia agak strategik. Dia ada sungai dekat bandar. Kita orang jalan sikit masuk bahagian dalam, masuk lagi. So banyak sangat kedai-kedai baru nak buka lepas malam kan. Lampu pun nyala pun dah. Turn left on Jalan Kampung Pantai, then turn right on Lorong Hang Jebat. Dia tak sihat lah. Banyaklah kena dukung je. Itulah perjalanan. Kita orang pusing je bandar tu, tengok lampu dan sebagainya. Saja je, just tengok view je. Kita orang berhenti sekejap, rehat. Anak aku pula nak susu dan sebagainya. Malam-malam ni sekejap je, plan memang sekejap. Pusing je, lepas tu kita nak balik, nak rehat. So kita orang sambung lagi. Memang hajatnya nak jalan ni sampai ke apa panggil, dekat pusat bandar dia betul-betul, dekat tengah-tengah yang viral selalu. So kita orang jalan naik dekat jembatan dia tu. Banyaklah lampu-lampu sini meriah.
agak bagus kalau kita nak bawa anak. Tapi macam aku ni, mungkin anak aku kecil lagi, dia kurang dapat berjalan, jadi susah lah. So aku terpaksa bawa troli. Aku tak bawa troli untuk baby tau. Aku bawa troli yang bawa barang tu senang. Takut dia nak baring ke, dia nak bangun ke apa semua. So kita berjalan. Dekat sana tu dia ada out town, tapi kita orang tak pergi ke out town dia tu. Dia berjalan je. Anak aku terpeguang dengan ni. Tapi ni kali pertama lah aku rasa macam terkejut juga. Kau nampak tak? Lepas kita orang ambil gambar, aku tak adalah ambil gambar sangat. Aku rekod lah. Dia minta aku bagilah sedekah kan. Okay, tak apalah, kita bagi. So kita orang lepak sekejap. Dekat betul-betul pusat Melaka ni, tengok ramai sangat orang dekat sini. Punya ramai sangat orang. Malam ni sini meriah betul kan. Ada macam aktiviti tau. Ada lampu, orang melukis dan sebagainya. Kalau nak tengok dari sini memang meriah sangat lah. Cuma parking dia tu kalau boleh kereta dekat senang sikit. Tapi kita orang terpaksa berjalan jauh sangat. So kita orang ingat nak naik kereta, tapi entah rasa macam ambil lah satu, berapa satu kan? 10. Aku mengingat lagi nakkan apa, belon. Terpaksa lah beli. Itu lah. Kalau bawa anak-anak kecil memang macam tu. Jalan lah kita orang pusing mondok. Jalan-jalan, apa yang ada tu memang kita tengok je, view ayam je. Sebab ramai sangat. Ada orang melukis buat aktiviti, main drum sebagainya. So aktif lah dekat kawasan ni, memang sangat meriah. Lepas kita orang pusing-pusing dekat kawasan tu, aku rasa macam nak berjalan lagi ke depan lagi. So kami semua berjalan ke depan sana, cuba pergi ke ada muzium kapal tu kan. Kita orang pergi jalan kat sana. Anak aku macam tu lah, dia tak nak berjalan, terpaksa lah letak dalam troli. So bawa troli macam tu, tak nak bawa. Dia susah nak duduk dekat troli yang baby tu. So aku letak dalam tu, senang tarik je. Kawasan ni sangat banyak lampu dan meriah lah malam-malam. Kita orang berjalan, tengok kiri kanan muzium, banyak tempat-tempat bersejarah. Suka, best. Tempat pun memang ramai orang. Sebab mungkin malam minggu kot kita orang sampai ni hari minggu. So ramai sangat. Kita orang pergi jalan depan lagi, tengok, cuba cari apa, kawasan yang ada kapal tu. Kita orang ingat nak pergi gambar kat situ. Kalau korang sampai dekat Melaka mungkin hari Minggu, sebelum nak sampai dekat muzium kapal tu, dia ada pasar malam, tak silap aku lah. Dia macam ada tempat orang berniaga panjang sangat. Kalau korang nampak ni, meriah sangat. Dekat situ banyak kedai-kedai. Dekat dalam tu pun banyak lagi kedai. Dekat bangunan ni pun banyak kedai dalam tu. Mungkin banyak kedai-kedai yang cekal mata. Dekat sini adalah kapal. Kita orang ingat nak pergi masuk dekat kapal ni, tetapi rupa-rupanya kapal muzium tu hanyalah sampai pukul 5 petang saja. So selepas pukul 5 petang dah tak boleh masuk. Sekarang jadi kita orang jalanlah sampai depan Menara sampailah dekat Menara Tamingsari. Mula-mula cadangannya nak naik lah dekat sini.
Tetapi budak ni anak aku meragam, tak boleh nak naik. Kita cuba. Yelah, kita Kalau orang dapat, pergi dah siap kat dalam tu. Wife aku pun dah cuba masuk ke dalam, tanya tiket. Tengok meriah kan. Kita orang pergi masuk ke dalam tu, cubalah nak ambil tiket. Kita dah sampai, kita try. Kalau dapat, kita cuba naik. Tengok macam mana lepas kita. Sekarang kita di bawah menara. Tinggi juga. Ni budak ni dah problem dah. So. Ini diuji dekat Melaka. Aku lekat dalam lift ni. Lift ni dari tadi dah aku rasa dalam 5 minit dah aku duduk dalam lift ni. Tersekat. Aku tak tahu berapa kali aku nak tekan bocil ni. Aku rasa dah 5 aku rasa ada kot dah 5 minit 10 minit dah aku duduk dalam ni. Dia lift ni tak terbuka pintu. Dia naik turun tapi tak terbuka pintu. Apa benda lah. Hari ni kita orang berjalan, datang Melaka on the spot. Tak ada pun buat apa planning, booking hotel apa semua. Aku walk in je semua. Datang sini aku just walk in je. Aku walk in, aku jumpa satu hotel ni. Ni nama hotel dia 906 Riverside Hotel. So aku dekat dalam ni, terperangkap lift kejadah ni adalah sempit. Dia sempit. Troli aku ni ini je boleh muat satu troli ni. Lepas tu aku ni macam tu je. Dah. Aduh, aku terperangkap dalam lift bodoh. Aku terperangkap. Bengong tu lah. Kejap lagi lah. Salah ni. Bengong dia. Buat macam mana. Sebaik ada kipas sikit lah. Tak perlu panas kan. Tapi agak lemah juga lah rasanya sempit ni. Inilah video ni 2 minit. Aku daripada tadi lagi. Aku rasa ada kot 10 minit kot. Sebaik ada macam terbuka sikit ni. Pengudaraan kot. Banget siul macam ni. Lift apartment dekat aku duduk tu pun seburuk-buruk pun tak adalah lekat macam ni. Aduh. Bateri aku tinggal 5% je lagi. Nanti apa-apa aku update balik. Aku doakan aku selamat, sihat sejahtera. Aku harap aku selamat dapat liftkan video ni. Dekat dalam lift. Bye guys. Aku jumpa lagi. Hai. Selamat malam. Selamat malam guys, apa khabar semua? Hari ni selepas berlaku aku kena aku kena terperangkap dekat aku punya lift. So sekarang aku duduk di blok sini, hotel sini, hotel 906. So ini first time duduk sini dan first time datang sini. And then datang ni pun walk in je. Tapi dia bestnya tempat ni,
Belakang ni hotel, depan ni sungai. Sungai ni memang sungai untuk perahu tu datang ke sana sini kan. Jom kita tengok apa yang ada. Ini dah pukul 11 lebih lah sekarang. Ni waktu malam di Melaka. Waktu malam ya. Waktu malam ada je ramai orang sini. Orang masih lepak-lepak di pantai. Masih lagi ada orang. Depan hotel yang aku duduk ni, dia belakang ni sungai. Kalau ke seberang hotel ni, dia akan ada satu masjid Haji. Dekat berhampiran masjid, betul-betul dekat masjid. So dekat sini dia ada sungai, lepas tu ada jambatan. Jambatan ni aku tak tahu ke mana sebenarnya, tapi biasanya akan ke seberang tu lah. Untuk apa, ada tempat dia. Berhampiran hotel yang aku duduk tu, dia ada satu street dekat dia ni, makan avenue. So dia ada jambatan. Dekat je. So kita try jalan-jalan dekat tempat makan-makan. Tahu macam mana tempat makan dia. Tapi nampak dia actually jauh. Ke sana ni panjang tempat makan. Macam-macam tempat makan. Ada semua makanan basah. Sini ada cendol ya. Macam food court lah. Mula ada kedai Peradik. Dalam ni banyak food court. So orang boleh beli atau pau ataupun makan di sini. Dekat sini ada set. Set 15, set A 15, 25 macam ada. Tutup pukul apa? Tutup 12. Okey. Ambil set A, senang. Ambil benda lain pun boleh. Bayar, korang ambil, korang terus boleh pergi bayar. Ni pun banyak barang. Shawarma ada. Takoyaki ada. Ni shawarma ada. Ada apa? Oh, dah tutup Oh. So disebabkan aku dapat nampak dalam tutup. Dia tutup 12 dia cakap. Okey, 12. Kami satu je lah. Akan minta alat perut. So aku dekat sebelah hotel aku sana. Sini ada satu tempat lepak makan, food court dalam ni. Sangat besar yang aku tunjuk tu. So depan ni, yang aku cakap depan hotel aku kan, ni hotel aku. And then ni adalah masjid. Aku nak beli makanan tadi, tapi masalahnya adalah aku punya internet dekat handphone full problem. Aku tak tahu kenapa, semua tak boleh. Jadi aku hanya jalan-jalan je lah jalan jadi apa yang ada. So dekat depan ni banyak benda yang boleh kita beli.
lihat kafe-kafe dan macam-macam lagi lah. So dekat sini ada kafe gula krim ni lah. So dekat sini banyak kedai. So kalau pergi jalan tadi memang banyak. Ni hotel juga tau. Asal aku tak duduk di sini sini cool juga hotel ni. Guys, so malam-malam ni aku berjalan je kat sini. Tengok sebenarnya berderet dekat sini adalah kafe. Banyak tempat kafe, bar dan sebagainya. Tapi ini pintu belakang kan. So kita tak tahu apa yang ada kat dalam. So sama kat macam ni. Okay. So aku dah pergi dah tadi sampai ujung tu kan. Dia akan last ending dekat jam besar tu, petak. So dah cukup jalan buat setakat ni. Kita nak pergi beli barang dulu, makan ke sikit-sikit kan. Okay, sekejap jumpa lagi.